Maksudnya, sebelum you bagi tahu harga ataupun you present harga dan sebagainya, pastikan dia rasa berbaloi. Tapi kadang-kadang PDF ni pun orang tak baca sebab leceh lah, dia nak cepat kan. Tapi yang dia orang confirm baca ada dua lah. Maksudnya PDF tu macam sales space tau. Maksudnya you all dah tak payah nak terangkan bebel apa semua. Dalam PDF tu semua ada Q&A, semua dah ada lah. Cuma kadang-kadang orang still akan tanya, normal lah tu. Dia akan tanya, dia malas nak baca. Tapi yang paling penting adalah gambar testimoni. Ambil affiliate ni untuk apa? Maksudnya, sebelum you bagi tahu harga ataupun you present harga dan sebagainya, pastikan dia rasa berbaloi. Macam ni lah, contohlah dia nak bayar dengan kita 4,000 sebulan. Kita nampakkan dia ambil contohlah produk affiliate lah kan. Dapat 600 video. Kita buatlah ayat contohnya, kalau lah 600 video ni boleh naikkan sale 50,000 ke 200,000. Selepas 600 video kita tambah ni, kan harga 7,500 kan. Profit dalam 30 ke 50,000. So dengan harga 7,500 ni sangat-sangat murah dibandingkan peningkatan sales tu. So kena bagi nampak value dulu. So you all kena ada gambar. Maksudnya gambar testimoni tu macam mana yang daripada feedback customer yang mana senang close. Sebab gambar tu memang kita dah hire orang buat poster.